Apakah Tun masih berpegang pada prinsip bahawa Najib berhak mengganti selaku Presiden UMNO yang baru, atau Tun sudah mempunyai pandangan yang berbeza kerana sikap Datuk Seri Najib sejak hari ini lebih kepada anggut dan hias saja? Sekian, terima kasih. Walaupun dahulu saya kata yang patut ganti ialah Datuk Najib, tapi entah kenapa saya tukar fikiran. Saya tidak mahu sokong pemimpin yang tidak baik bagi parti, bagi negara kita. Kerana saya berpendapat bahawa orang yang tidak patut dipilih untuk memerintah negara ini, jangan kita pilih.